Inilah nasib aku. Asal raya je nangis. Asal nangis je raya. Setiap tahun confirm jadi hero raya. Sebab tu dalam iklan ni aku nak rehat je jadi hero. Nak bagi kredit dekat hero-hero lain. Macam mak ni, setiap kali raya je tak ada siapa boleh bangun lambat. Oi. Memang hero. Nenek pula. Dah tua pun masih steady duduk dekat dapur. Oh, memang hero. Sepupu aku Imran ni, dia duda anak dua. Walaupun sangkut trafik jam 10 jam, tetap jadi badut. Untuk anak-anak dia, memang hero. Amboi, ini pula generasi yang suka menolong orang tanpa disuruh. Tengok. Tengok. Mana-mana ada hero. Dek. Power kan? Dan mereka yang pilih untuk berdiam, walaupun ada makcik kepoh yang suka sakitkan hati, itu pun dikira hero tau. So, dah tahu dah siapa hero sebenar? Dan sesiapa yang berusaha menjadikan hidup lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain, dialah hero. Dan bila kita menghargai jasa antara satu sama lain, barulah silaturahim tu terpelihara. Korang yang jaga, yang tolong, yang buatkan raya ni bermakna, orang hero juga tau. Hai. Sudahlah tu. Macam mak dulu. Mai. Apa itu saat ini? Masak dah pagi tadi.